Biar betik. Ini ialah burung emu. Nama saintifik dia Dromaeus novaeholandiae. Burung emu ni burung yang terbesar di Australia dan yang kedua terbesar di dunia. Betul-betul dekat belakang burung unta. Paling tinggi pernah direkodkan sampai 1.9 meter. Burung emu ni sepupu rapat dengan burung kausawari. Burung ni tak boleh terbang. Sayap dia kecil tapi kaki panjang dan besar. Burung emu boleh lari sampai 50 km per jam. Penyepak dia pun power. Boleh patahkan tulang dan buat hang kelam terus. Dah tu dia ni jenis baran. Warning tak ada, salam tak ada. Terus sedah dia bagi kat tengah belakang. Kajang pak malau, kajang melipat. Kajang hamba tu kajang dapat. Tapi part paling gila dalam sejarah, pada tahun 1932, tentera Australia pernah berperang dengan burung emu. Depa sampai bawa machine gun lah. Lepas berbulan depa lawan, akhirnya depa kalah. Bayangkan, kalah perang dengan burung. Memang power not haram.